Masya Allah, ibu ayah, dekat tangan ustaz ni ada satu kitab namanya Kitab Penawar Lupa, yang mana dikongsikan amalan cara nak menguatkan daya ingatan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau lebih kenali sebagai Habib Sa'ad. Ada satu amalan untuk anak-anak yang sedang nak menghafal Al-Quran ataupun kita nak menghafal Al-Quran. Apa dia? Doa menghafal Al-Quran. Siapa yang nak menghafal Al-Quran boleh amalkan baca doa ini. Kemudian ibu ayah kata Imam Al-Ghazali, antara faedah-faedah dalam nak menghafal Al-Quran yang kita nak kena jaga apa dia? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa untuk mempercepat hafalan dan menambah kefahaman ilmu adalah dengan ada 9 perkara yang kita nak kena jaga ibu ayah. Ini sebab apa? Kita nak hafal sangat susah sebab kita tak jaga semua. Ini antara faedah yang kita nak kena jaga, yang kita nak kena buat. Antaranya sentiasa dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, menggunakan siwak, mengurangkan tidur, bangun malam dan sebagainya. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Hendaklah melazimi membaca 2 ayat ini. Dan apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Amalan untuk orang yang lemah ingatan, banyakkan baca bismillah. Kemudian apa lagi? Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, banyakkan baca 100 kali. Untuk mereka yang ada masalah, orang yang sering lupa dan sebagainya, sanuqar'uka fala tansa 100 kali dan sebagainya. Masya Allah. Dan banyak lagi amalan yang dikongsikan ulama. Ibu ayah, kenapa ulama dulu ingatan mereka kuat? Sebab mereka ada amalan. Jom sama-sama kita dapatkan kitab ini kat mana? Kat beg kuning. Dapatkan sekarang insya Allah.